Baiklah, meskipun jauh berpuluh ribu kilometer, kehangatan Piala Dunia 2026 dibawa ke tengah-tengah ibu negara menerusi program Sorak Piala Dunia at KL Festival Park. Ada yang sanggup hadir seawal 6 petang semata-mata mahu merasai sendiri debaran fasa akhir pesta bola sepak terbesar dunia itu. Kami turun padang meninjau suasana bahang final bola sepak Piala Dunia. Sepanjang menunggu sepak mula yang dijadual pada jam 3 pagi, pengunjung disajikan dengan pelbagai aktiviti interaktif, persembahan hiburan serta aneka pilihan makanan menjadikan tempoh menunggu beberapa jam itu terasa lebih meriah. Saya cari spot lah. Baru kalau tengok spot jauh-jauh kan, ada orang halang, kita nak cari spot yang betul-betul tengah-tengah, betul-betul kita boleh tengok bola. Memang tunggu lah. So kita tengok sampai habis dulu, and then baru rumah kita ride. Bagi pengunjung, penantian berjam-jam itu merupakan satu pengalaman yang sukar dilupakan apabila dapat menyaksikan perlawanan bersama ribuan penyokong lain, biarpun perlawanan melibatkan dua negara gergasi dalam bola sepak. Saya sokonglah kalau ada big screen, so bukan kita saja. Kalau sesiapa yang first time tengok FIFA pun akan feel excited jugalah sebab sekarang everyone can join can feel the vibe. Ibu bapa juga tidak melepaskan peluang membawa anak-anak memperkenalkan suasana pesta bola sepak kepada generasi muda sambil dapat meluangkan masa berkualiti bersama keluarga. Sebab rasanya untuk saya lah first time saya datang sebab dia punya environment pun mesra, kids, lepas tu baby saya pun okey lah sebab dia buat malam kan, so tak panas sangat, boleh duduk mana-mana kan. Cuaca pun okey. Lepas tu saya tengok jadual macam ada live band so macam saja nak try lah kan, lepak-lepak. Malah ia turut menarik minat pelancong luar yang amat teruja dengan tayangan secara langsung menerusi skrin gergasi dengan menyifatkan ia sesuatu yang amat unik. To be honest, this event is really crazy. Like the organization, everything is 5-star, crazy. The people are coming, joining, everyone from everywhere, all supporting Spain, our friends, and everything is going well. Not same as the Rock Cafe or here. The vibe is okay, it's nice. Alhamdulillah. Menjelang jam 3 pagi, sorakan kedua-dua penyokong semakin bergema dengan masing-masing tidak putus-putus memberikan sokongan kepada pasukan kegemaran mereka walaupun tidak berada di stadium.